Malam nanti sambung. Kau berdua tolong. Ada kawan-kawan nak tempah kuih? Harga pun akak tak bagi tahu. Macam mana diorang nak tempah? Betul juga tu. Salah akak. Tak apa. Nanti akak lekatkan harga di balang kuih tu. Akak, kawan-kawan tanya, kuih ni nama apa? Kena ada nama ke? Mestilah, sebab kuih baru kan? Apa kata akak namakannya kuih bidadari? Kuih bidadari? Itu nama kakak Ehsan kan? Kalau macam tu, baik namakan kuih ros. Kuih akak, nama akak. Tapi akak tak terkenal. Cik bidadari hangat di pasaran. Betul-betul, kuih tu akan laku keras. Moncong nampak. Kenapa tu? Tak tahu. Panjangnya. Banyak barang ni nak buat apa? Akak nak buat kuih raya. Banyak tempahan. Dah agak dah. Alamak, macam mana nak bawa balik ni Upin? Banyak sangat. Tak apa. Korang bawa balik yang ringan je. Yang lain nanti abang hantar. Betul ke bang? Betul lah. Abang, apa kata abang hantar semua barang-barang ni? Kita orang nak jumpa kawan-kawan. Nak ambil tempahan kuih. Yelah. Yeay! Terima kasih Abang Is. Buruknya muka kau. Penuh dengan tepung. Lah, iya ke? Nah, barang-barang yang kau suruh budak tu beli tadi. Aik, kau pula yang bawa? Saja tolong. Dah, aku pergi dulu. Yelah, terima kasih. Is, nanti dulu. Is, letak kuih raya ni kat kedai kau. Tolong jualkan. Harga ada kat balang tu. Kalau laku, Ros tambah lagi. Boleh? Boleh. Dah, tu je. Upin Ipin mana? Aku nak 10 balang. Satu balang untuk aku. Ehsan bayar. Wah, asik. Ehsan baik banget. Yelah, aku bayar. Terima kasih, tak payung. Siapa lagi? Macam tu aku nak 4 lah. Okey. Saya mahu 3. Aku nak tambah 2 lagi. Saya juga mau 3. Bagi saya 2. Siap. Dah, jom main.